Padu ni, setup ni. Boleh abang, seronok-seronok buat. Okay, hai, Assalamualaikum, salam motorsukan edition Wirade lagi. Kali ni owner daripada Sungai Petani bang. Sungai Petani, Kedah. Ya, Kedah. Oi, jauh mat. Lalu gerik. Lalu gerik. Tak boleh sampai sini. Jumpa nak gajah. Tak jumpa, tahun ni tak jumpa. Tahun lepas jumpa. Alhamdulillah lah Ya. tak jumpa kan. Jadi hari ni kita nak buat pasang kereta lah bersama dengan abang kita ni daripada Sungai Petani. Ya. Boleh cerita sikit bang? Saya tengok jentera padu ni bang. Boleh lah bang. Exterior, main konsep apa bang? Saya main konsep MDM JDM lah. Campur-campur lah. Campur bang. Luaran MDM, dalaman JDM. Oh, Kita ada dalam kita ada konsep. luaran ada Ganado, disc popot, Popot, rim ori. rim bukan Thailand. Thailand. Itu biasa. Biasa. Itu biasa. Rim PE kalau ori mahal sangat. Mahal bang. Dalaman Evo 7. Ya bang, Evo 7. Berapa bang nak buat? Kalau maksudnya nak setup Saya dah Macam set up ni dalaman dekat 18k bang. 18k. Ya. Sekali dengan barang tu. Sekali dengan barang, sekali dengan upah siap semua. 18k. Complete. Door trim, Dashboard, dashboard, seat, panel-panel, semua. kita buat carbon. Kita nak buat konsep Evo AMR. Aha. Tapi MR seat payah dapat belakang. Betul. Itu yang saya dapat konsep je lah. Aha. Kapet bawah Kapal besar Evo. Evo lah. Evo 7 boleh masuk. Tak, Evo 3. Evo 3 Ah. Evo 3 lah. Tapi dahsyat ni setup dia ni 18k bang. Ya bang, 18k bang. Buat dekat Kedah. Dekat Kedah. Memang ada yang spesialis yang boleh buat. Ya betul. Ada specialist member juga. Oh member juga ah. Kasak ah. Kasak juga. Kasak juga ah. Nak main Evo 7 ah. Ui, tapi cantik bang. Complete bila Complete, complete bang. macam ni. Kira ibarat kita bawa Barat bawa Evo 7 lah. Evo 7 lah. 789 lah cerita dia. Okey bang. Ya, Next kita pergi kepada engine pula. Setup bolt on turbo. Bolt on turbo bang. Engine asal Enjin saya 4G93. Single cam. 3 single cam. Toyo sikit. Kita Kita buat sikit lah. Piston, dah aftermarket, piston, kita pun market. force. Lepas tu road pun force, Road wash, tone road, road, yang link, yang besar, intake, header broke, take the bro. AR AR 70. 70. Ya, AR GT35. GT35. Ha. Padu ni setup ni. Boleh abang, seronok-seronok buat. Gearbox, Gearbox standard ke bang? gearbox standard. Ya, gearbox standard. Boleh lah, boleh makan lah. Boleh kot, seronok-seronok lah. Boleh tekan lah. Boleh lah. Boost berapa? Boost, high boost 1.7. 1.7. Low boost 1.1. 1.1. Agak tinggi tu. Boleh tahan lah. Ya, Dengan engine single cam bolt on turbo ni. ya bang. Ni abang buat kat mana ni? Saya buat kat Sungai Petani juga. Macam ni. Buat dengan kawan saya. Oh, memang dia boleh setup lah. Ya, Buat engine bolt on ni berapa ada kos? penyakit ke? Penyakit tu buat masalah. Tak apa, saya tak usah kena lagi. Ya. Kalau kata bak enjin tak usah kena lagi. Kalau kata yang kacau sikit-sikit, standard coil tu normal lah kan. Normal lah. Yang pasal enjin so far okey. Okey lah maksudnya. Kalau sekadar warna bohong ke tak beli engine Evo pun tak apa Betul lah. bang. Kan? Cukup. Memang abang recommend lah. Ya, recommend. Kita nak tahu juga cost. Costing kalau untuk spek saya 30 ke 40k. 30 ke 40 boleh tahan juga boleh bang. beli engine Evo. Ya, betul. Lebih standard lah. Abang ni kalau kita dengar dia punya setup untuk engine ni dia kental lah 30 ke 40 ribu Ya. nak habis untuk engine single cam je ni. Kalau orang yelah kalau orang tak kenal barang dia akan cakap biasa-biasa tapi luar biasa. Okay bang, Baik. terima kasih. Okey. Jumpa lagi. Baik. Salam motorsukan. Assalamualaikum.